Hai, jumpa lagi di Swing Tip daripada MK. Jadi hari ini saya nak share tentang beberapa drill guys. Beberapa drill yang mungkin akan menyebabkan pukulan anda semakin lama semakin padu guys. Jadi drill yang pertama yang saya nak share kepada anda adalah tentang compress the ball with right arm drill. Compress ball dengan drill right arm. Sebab apa? Sebab ramai daripada kita bila kena bola pergi tak begitu distant kan. Jadi bola kenapa? Sebab bola kurang compression. Compression tu apa? Compression tu bermaksud bila club kena, dia tak betul-betul compress the ball. So kita punya pukulan tak solid hit the ball. Tapi sebaliknya kita hit carpet kan, kita hit tanah, jadi dia takkan dapat, ataupun kita scoping, jadi kita takkan dapat compression. So ada drill sebenarnya yang boleh membantu anda supaya anda boleh mendapat compression yang baik, iaitu kita panggil sebagai right arm drill. Jadi saya nak bawa anda berlatih sama ada di rumah atau di driving range lah. Terutamanya macam saya berada di Master Golf and Sport ni, saya nak praktis untuk right arm drill, iaitu kita gunakan tangan kanan, kita pegang, menggunakan iron yang lebih pendek, contoh pitching ataupun wedges. Sekarang ni saya pakai pitching. So kita akan pegang dengan tangan kanan seperti biasa. Tangan kiri kita tak gunakan dalam drilling. Apa yang kita nak buat adalah kita stand up seperti biasa, posture badan semua seperti biasa, tapi kita nak praktis menggunakan sebelah tangan saja. Sebelah tangan saja. Kenapa? Dan tangan kiri ni kita letak di hujung ketiak, tak payah di dalam ketiak. Nanti ketiak masyam. Jadi di hujung ketiak ni supaya kita boleh rasa kita punya ketiak ataupun armpit kita ni betul-betul square. So dalam drill ini apa yang kita nak capai adalah kontak bola yang baik semasa turun, dan club face saya mesti lean ke kiri. Club shaft saya mesti lean ke kaki kiri. Jadi prosesnya adalah bila kita angkat, kita ambil saja half swing. Half swing. Lepas tu kita turunkan club, dan semasa turunkan club kita tak nak shaft dia macam ni. Macam ni shaft dia lean ke belakang, so tak dapatlah compression. So kita nak compression. Bila compression berlaku adalah bila shaft kita lean ke kiri untuk iron. Jadi bila kita buat drill ni, kita nak make sure masa kita naik, dia punya bottom of kita punya grip ni menghala ke bola. Okey, ketiak jangan angkat macam ni. So kita akan pegang, boleh kita rasakan jari kita di hujung. Okey, kita angkat sebelah tangan. Lepas tu masa kita turun, mesti make sure club menyengit ke arah kaki kita. Okey, kita buat practice seperti itu. So kita swing 1, 2, 3. So masa kita turun, make sure grip sebelah sini. So kita feel kan tu. Yes, macam tu. So ambil bola, kita boleh buat drill yang sama. Angkat. Macam tu. So boleh rasakan bunyi bola tu tak kan. Jadi ini penting untuk kita dapatkan sensation yang sama ketika kita pukul. Jadi tangan kanan ni mainkan peranan untuk compression masa kita downswing dan dia boleh control club kita. Okay, praktis lagi. Macam tu. Sedap kan? Selepas itu, setelah anda buat beberapa drill, boleh buat seperti normal. Semasa anda buat pukulan normal, anda feelkan tangan kanan yang sama juga seperti anda buat drill tadi. Okey, pukul, feelkan. So bunyi dia tak, bunyi bola tu ada. Jadi untuk anda yang nak mencari compression yang lebih, amalkan compression drill ini. Buat selalu selalu, kalau boleh dekat rumah pun buat. Macam orang bini kata, awak tu kenapa nak menyapu sampah tapi buat macam ni? Itu nama dia compression drill. Jadi boleh praktiskan di rumah. Semoga pukulan anda dengan drill ini semakin lama semakin padu dan semakin manis-manis. Jumpa lagi di drill yang berikutnya. Bye bye. Manis, manis,